Kemudian soalan yang kedua pula, dia kata dia nak tahan daripada menguak. Menguak ni bukan wajib tahan, sunat. Bukan tahan menguak, tutup mulut dan jangan bunyi suara. Menguak mana kita boleh buang? Ada orang nak nguak? Boleh? Tak ada. Dia mesti nguak juga. Tapi dua perkara Nabi suruh. Pertama, falyadha yadahu fi fihi, maka hendaklah seorang itu meletakkan tangan pada mulut. Masa dia buka mulut tutup udur sangat macam singa Zoo Taiping, nguak tak. Kemudian jangan keluarkan suara. Dah kalau dalam baca Fatihah tak ada masalah. Maliki yaumiddin, nguak habis tak ada nguak sejam lebih tau. Sejak je sama balik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faham? Tak ada masalah. Jangan kata alhamdulillah atau a'udzubillah kerana dalam Fatihah. Nah.